Hidup Pakatan! Hidup Pakatan! Kita baru saja selesai proses penamaan calon di Air Hitam ini, dan calon kita, calon N20, Tuan Haji Ramli Abdul Hamid, telah diterima sebagai calon untuk mewakili Pakatan Harapan bersama dua calon lain, itu daripada Barisan Nasional dan juga daripada Perikatan Nasional. Calon kita akan berada di kertas nombor 3. InsyaAllah kita harap ini adalah langkah awal untuk akhirnya pada 11 hari bulan kita mengajak semua pengundi-pengundi di DUN N20 ini, Samarang, untuk keluar mengundi beramai-ramai dan sudah tentu untuk memberi kemenangan kepada calon kita, Tuan Haji Ramli Abdul Hamid. Alhamdulillah, pencalonan kita di N20 DUN Semarang diterima oleh pihak SPR, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong yang sanggup berpanas dan segalanya, dan moga kita teruskan usaha kita berkempen secara gentleman. Saya juga sudah sediakan kita punya manifesto dan kita punya ikrar untuk rakyat Semarang. Moga-moga apa manifesto yang saya berikan itu diterima oleh rakyat Semarang. Dari Semarang, kita untuk rakyat Semarang. Terima kasih.